Tapi kalaulah kita yang dizalimi kan, maka kita ada orang yang dia memilih untuk berdoa sesuatu yang dia memang teringin sangat nak dalam hidup dia. Maka sebab dia telah pun berada dalam keadaan condition doa ni makbul. Contoh dia memang nak sangat ada duit untuk selesaikan hutang. Dia nak sangat Allah berikan kesihatan kepada mak dia. Allah bagi dia kemudahan ataupun mungkin bagi dia sesuatu yang dia teringin sangat. Contohnya zuriat. Contoh. Sebelum dia tak dapat. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi ujian dalam bentuk orang khianati, orang zalimi itu, maka bila dia berada dalam keadaan dia dizalimi dan keadaan itu membuatkan dia jadi orang yang ada mustajab doa, dia gunakan keadaan itu untuk minta yang benda-benda yang dia teringin sangat ni. So, instead of kita doa, kau balaslah ya Allah pada dia, lebih baik kita doa sesuatu yang kita memang nak sangat. So, kalau kita dapat pergi sikit lagi, satu layer lagi, oh rupanya Allah hantar kau ni untuk buat sesuatu dekat aku ni, supaya aku dapat doa mustajab untuk Allah ni kabulkan doa-doa aku yang sebelum ni aku nak.